Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Alif. Ya, Alif nak buat video pasal blokis lagi. Sekarang ni Alif nak buat pasal blokis lagi kan. Okay, tapi Alif kan hari tu kan Alif kan buka blokis Defender version series pertama kan. Lepas tu Alif dapat ni Ironhide dengan koin dia, Megatron Secret, lepas tu dengan Pro dengan SG swipe kan dekat series pertama. Lepas tu Alif belum beli lagi series kedua. Alif terus dekat series ketiga. Dan Alif beli satu box series ketiga. Nah, tada. Blind box. Blokis. Jom kita review sama-sama. Let's go. Okay korang, sekarang Alif nak buka blokis series ketiga ni weh. Alif belum beli series kedua, tapi Alif terus skip dekat series ketiga. Tapi kan Alif kan hari tu kan dapat apa? Si siapa namanya ni? Si Megatron Secret hari tu kan yang pertama video tu kan. Lepas tu Alif dapat Ironhide dengan koin emasnya. Ironhide ni kat bawah, lupa taruh kat mana. Lepas tu dengan dapat Pro dengan side swipe. Saya sekarang ada pakai kaki dah. Ada taruh pakai kaki. Okey. Dan kalau tengok sekarang ni Alif taruh Lego Alif dinosaur dengan Lego Alif helikopter. Dan sekarang kita jom review blokis series ketiganya. Okey, atasnya macam ni. Tapi sebelum tu Alif dah hari tu Alif beli 6 tau. The blokisnya series pertama. Tapi Alif tak buat video masa tu. Alif buat video pertama yang Alif dapat Ironhide dengan koin dia, Pro dengan Megatron Secret dengan side swipe. Sekarang yang Alif dekat series 3. Okey, series 3 ni banyak dah lawa Alif beli. Alif beli satu kotak ni. Kat sini tengok ni. Ada ini Shockwave, ada Skywarp, ada Sunwave, ada Grimlock, ada Hot Rod. Lepas tu ada SG Optimus Prime, lepas tu ada Brilliant Megatron, lepas tu ada Autobot Jazz, lepas tu ada apa ni kat sini ada tengok ada tu Long Haul ni. Lepas tu ada Scraper Vehicle. Lepas tu dengan Mixmaster Vehicle dengan dekat sini ada SG Optimus Prime Vehicle. Dan dekat sini ada box depan dia. Dan koinnya sebelum ni kan dekat series pertama dengan series 2 kan, koinnya kan kalau dapat kan warna emas kan. Ni kat series pertama dapat. Tapi koinnya kat sini dekat series 3 dia dapat warna hijau koinnya. Kat sini ada Sunwave Grimlock. Lepas tu lagi satu ni apa entah, lupa namanya. Tak tahu, Alif pun tak tahu. Kalau Alif sebenarnya tahu nama Transformer ni, tapi Alif tak tahu dia punya gambar dia tu sebab dia tak jelas. Okey. Lepas tu ini depan dia, tepi dia macam ni, tepi dia macam ni. Ada logo Decepticon dengan Autobot bercantum, ada tulisan blokis dengan Transformer. Sekejap balik tukar kamera. Lepas tu ni belakang dia. Belakang dia macam ni. Kalau korang beli, korang ni data pasal blokis. Lepas tu kat sini ada tulis macam dekat sebelah ni ada logo Decepticon dengan logo Autobot. Dan so ada tulisan blokis dengan Transformer. Dan bawahnya kosong je. Kosong Dan tapi nak tengok sekarang dia punya nama-nama yang kita boleh dapat. Kita boleh dapatnya dekat kotak ni. Dan ni ada 12 tau. Okey. Mula-mula kita dekat untuk bahagian yang Autobot punya, kita ada Autobot Jazz. Lepas tu ada Hot Rod, Grimlock, Skywarp, SG Optimus Prime Vehicle. Yang kalau kita dapat yang SG Optimus Prime Vehicle ni, kita dapat koin antara 3 koin ni. Lepas tu kita ada SG Optimus Prime. Lepas tu ada Grimlock Special Galaxy Type. Lepas tu ada Super Secret. Yang ini secret tau, yang ni yang Grimlock Secret Special Galaxy Type dengan Grimlock Super Secret Grimlock Special Armor Type. Lepas tu dekat yang Decepticon pula ada Glittering Shockwave, Brilliant Megatron, Sunwave, Scraper Vehicle, Mixmaster Vehicle, Long Haul Vehicle.
Dan secretnya ialah Sunwave Special Galaxy Type. Dan super secretnya ialah Sunwave Special Armor Type. Itulah dekat kotaknya. Dan sekarang kita akan buka kotaknya sekarang. Ini adalah sayang sebenarnya. Sebenarnya nak buka daripada tepi tu kan, yang nanti dia punya gambar naik tu kan, yang gambarnya tu kan. Tapi adalah sayang kotaknya. So Ali buka daripada sini je lah Bismillah. 1, 2. Mana ni? Susah boleh nak buka dia. Susah. Buka pun. Bapak. Susah lah. Sini boleh lah. Sini kan. Ni kita tengok. Kita lipat lah. Okay. Yang nusuhnya tepi sikit. Gila. Wow. Kita dekat tepi je ni je. Sah je ni. Okay. Ini kita dapatkan besar macam ni katanya. Okay, kat sini ada logo Autobot. Lepas tu ada tulisan Transformer dengan logo Decepticon. Lepas tu ada logo Blockis. Ada tulisan Hero dengan Blockis. Dan kat dia lawa. Ada Hot Rod, Shockwave, SG Optimus Prime, Sunwave, Grimlock, Brilliant Megatron. Lepas tu ada Skywarp. Lepas tu ada Autobot Jazz. Choose your side. Lawa. Okay, kita kat dia taruh sini. Okay, kat dia taruh sini. Dan kita mula untuk unboxing semua ni. Dan kita akan buka daripada kanan sebab kita makan daripada tangan kanan. Kita akan buka dari sini. Sini. Okay, kita setkan itu Tapi mungkin ada akan buat 2 part tu. Mungkin ada buat part tu. Sebab sekarang dah 7 minit. Korang tengok sekarang. Okay, kita mula daripada box pertama. Tapi kita review sekarang dia punya tu. Kotak yang macam ni ada gambar Grimlock. Tepi macam ni. Bawah macam ni. Atas macam ni. Blok Transformer. Macam ni, tepi macam ni. Dan belakangnya tadi kita yang dapat yang kita review tadi tu. Yang nama-nama dia punya kita boleh dapat. Okay, pertama kita dapat apa? Rasa dalam ni vehicle lah. Sebab dia macam ada satu je tau. Okay, rasa dapat yang tak tahulah Alek. Kita buka je lah Bismillah. 1, 2. Katanya kad ni tu kan bukan dekat dalam plastiknya tau. Dan bentuknya petak. Dia dekat luar plastik tapi dia petak. Okay. Tengok Bismillah. Susah hidup. Kita dapat apa? Alif pejam mata tau. Tak kena pejam mata ni. Dapat apa ni? Dapat apa ni? Dapat apa? Ada ni. Autobot Jazz. Kata orang dia punya cara nak buat dia punya robot ni. Dia dekat belakang sini, dekat belakang kad. Dia tak ada plastik. Kita dapat Autobot Jazz. Mantap. Makan Okay, kita taruh sini. Okay, Al pasang dulu Autobot Jazz-nya. Wih. Kita kad ni taruh sini. Okay. Okay, kita taruh sini. Sekejap Ale buat dulu dia punya Autobot Jazz ni Ale pause. Okay, Autobot Jazz dah siap. Kita pasang dulu dekat sini. Kita pasangnya kat sini. So kat sini. Lagi sebelahnya kat sini. Kat sini. Ni apa ni? Tangan. Ni. Sini. Lepas tu dekat sini. Sini. Okay. Lepas tu dekat sini. Dan ni dia punya senjata trompet. Senjata trompet tu. Jadilah Autobot Jazz. Uish, lawa juga Autobot Jazz ni. Lawa. Boleh tak suka juga. Okay, next. Ni untuk yang series 3 punya kita taruh sini. Next kita buka box yang ini lah. Ini. Apa Bismillah. Buka je. Jangan lambat-lambat. Kosong terus.
Buka. Apa? Oh my god. Kita dapat long haul vehicle. Kita dapat long haul vehicle. Silica gel. Silica gel. Okey, jom kita buat long haul vehicle ni. Ini kalau yang macam ni, Ale tak tu lah. Maksudnya Ale tak pause lah video ni. Sebab ni vehicle senang je lah. Okay, jom kita buat. Ni ke interaction dia. Okay, mula-mula ini susah nak tengok. Lepas je lah. Lepas dulu sekejap. Dan akhirnya long haul dah siap. Long haulnya. Ni rodanya, dia punya tayarnya boleh pusing-pusing. So, kita boleh jalan-jalan. Boleh jalan. Nice. Wih, lawa juga. Okay, next box. Kita ni kat sini pertama. Okay. Kat sini. Next box kita buka ini. Kita dapat apa? Harap-harap antara semua ni kita dapat super secret ataupun secret je lah. Kita dapat super secret Grimlock ataupun Sunwave, ataupun secret Grimlock ataupun secret Sunwave. Asalkan di secret lah. Okay. Sebab ada beli banyak-banyak ni takut tak dapat secret tu. Sebab apa? Oh, vehicle ni. Yes, dapat Mixmaster Vehicle. Dapat Mixmaster Vehicle je. Oh, nice. Kita buka dulu. Mixmaster Vehicle. Sabar. Okay, jom kita akan pause dulu kejap. Dan Mixmaster Vehicle akhirnya jadi juga. Wey. Ni semua tayar yang boleh jalan. Boleh jalan semua. Ada 6 tayar. Semua boleh jalan. Dan ini pun boleh gerak juga. Dia punya tempat simennya. Okay, dan next box kita dapat apa? Dapat robot dah. Ni tinggal lagi 2 vehicle. Okay. Rasa dapat ni yang vehicle Optimus Prime. ST Optimus Prime vehicle. Anak koi ni warna hijau. Please. Dapat apa ni? Dapat robot ni rasa. Robot ni. Tak pejam mata Betul-betul pejam mata dia. Kita kuatkan. Dan kita kuatkan juga ni. Hot Rod. Okay, kita dapat Hot Rod. Okay lah Hot Rod dapat robot. Okay. Ya, lepas dulu untuk Ale buat. Lawa tu. Lepas dulu Ale untuk Ale buat. Hot Rod. Okay, Ale dah siapkan Hot Rod dan kita pasang. Ni lawa juga Hot Rod ni. Hot Rod ni Ale suka sikit lah. Suka tau. Dia boleh tahan lah Hot Rod ni. Lupa dah pasang pinggang dia. Lawa Hot Rod ni. Boleh tahan lah. Ale suka betul. Sebab lawa itu, corak itu lawa betul. Lawa. Lawa. Bukan lawak. Macam ni. So, ni dia punya tangan lagi satu. Dia chainsaw. Macam gergaji lah. Okay. Okay, macam ni. Okay, dan jadilah Hot Rod. Dan inilah box terakhir untuk video ini. Dan Ale akan buat part 2 pula. Dan part 2 Ale akan sambung semua tu semua tu. Okay, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung dekat part 2. Okay, bye-bye. Sampai kat part 2. Jangan lupa tengok Kalau jangan lupa tengok Untuk tak tahu tu, ada dapat super secret. Biasanya.